Okay guys, welcome to the daily vlog. First chemo, first cycle. Test ni test First cycle. As you guys know, video sebelum ni mana atas ni, nanti saya letak lapin. Video sebelum ni saya, mana spek saya? Sekejap. Tak complete lah kalau Rami tak ada spek. Sekejap. Okay, ni betul Rami kan. So korang boleh nampak ke ada perubahan sikit ke daripada muka saya ke, perubahan daripada tangan saya ke, daripada muka ke, tembam ke, berpeluh ke, saya pun tak tahu. Ini memang saya YOLO je, tak ada skrip, tak ada apa. Tak apa, video ni memang saya akan nanti sama je. Takkan kena bagi tahu lah kot. Maybe ni daily vlog kan. Daily vlog, so kita, it's not about daily. What we call that? Panas lah pula guys. Sekejap. Okay. Baru complete kot. Pintu dah di-lock. Kalau korang nampak itu hanyalah VT saya dekat hospital. Alhamdulillah, video ni saya rekod 29 Julai. So dah post chemo berapa hari. Saya warded start 20 hari bulan Isnin. Saya keluar, unfortunately saya keluar 25. Sepatutnya saya dijadualkan keluar 24. Tapi saya keluar 25 pada hari Sabtu, roughly dalam sampai rumah hari Ahad pagi pukul 12. Sebab saya chemo habis hari Sabtu tu malam. Bayangkan, dia macam ada banyak sangat, apa kita panggil tu, ada banyak sangat benda yang tak sepatutnya. Chemo ni macam pelik sikit kan. So 26 hari bulan so dia macam ada sedikit konspirasi. Bukan konspirasi, macam konflik sikit lah. Sebab atas saya punya chemo tu masuk dekat sini. Dua-dua belah tangan tu saya pakai. Dua-dua belah tangan saya pakai, sumpah. Dia, okay, nanti saya cerita. Tapi kita cerita 26 bulan tu. Dia sebab apa? Dia panggil tu, jadi lambat sebab chemo yang saya masuk untuk last tu, botol yang last untuk chemo tu dia 4 jam. Dia ada 1 hari. Ini nak kena review semua ni. Tapi nanti saya hantar VT sekali. Prepare the best out of the best. Saya tak ada lah. Mana pergi saya punya benda tu lah, tak ada. Ini bukan, tak apalah. Kalau saya tunjuk dah ni, kita terlalu terlalu amatur tu guys. Boleh ke? Okey ke macam ni? Okey ke? Okey lah. Yang korang nampak ni, alah, tak kisahlah korang nampak ke nama saya ke, tak apalah, saya tunjuk gini je lah. Ini apa benda, korang nak tahu. Ini, saya memang seorang engineer wannabe tapi tak jadi. Tapi jadi vlogger dan streamer. Itu lain cerita lah, itu belakang kira. Okay, saya kena key in segala data apa yang saya kencing. Serius, saya tak tipu. Saya kena, sekejap, ini kamera dah lap belum? Okay, kamera okay, everything okay. Baru nak mic check, baru nak kena tengok segala alam. Sorry tu guys. Okay, so benda ni, segala kencing, segala makan, minum, segala kencing, apa yang masuk dalam badan, apa yang keluar badan, kena rekod. Untuk membuktikan dekat doktor yang badan saya, organ saya, alhamdulillah berfungsi dengan baik. Alhamdulillah. Berapa hari guys? Nampak? 5 hari. 3 paper. Okay, kita tengok Kita nak tengok daripada awal. Okay, ni hari pertama, hari kedua, ni hari last.
Ini hari pertama. Hari pertama. Ya guys, ya betul. Saya kena, okey, macam ni lah. Nanti saya letaklah segala video, segala maklumat pasal maklumat pasal saya punya dos, saya punya kemo tu. First kemo saya, dia masuk 3 jenis kemo. Saya tak ingat lah apa nama, ada 3 lah. Lepas tu dan hari ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, 4 hari tu hanyalah 2 jenis ubat kemo. Sikit je, tapi yang banyak adalah hydration. Drip yang masuk dalam badan saya tu, air sahaja guys. Magnesium, segala magnesium, air garam, itu saja. Kemo hari first 3 botol. 3 botol, satu sejam kot. Sejam. Yang last kali tu 4 jam. Sumpah. So hari ni hari ke post kemo berapa? Saya tak ingat lah. 29 Julai. Saya keluar 25. Hari first hari Ahad. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. 4 hari. Selepas 4 hari baru saya mampu untuk duduk. Baru untuk saya mampu untuk berjalan keluar. Bolehlah berjalan pergi mandi. Cuma ketidaklaratan tu, faham tak? Ketidaklaratan dia amatlah susah. Dan hari ni hari ke-4 selepas kemo, post kemo 4 hari selepas, saya baru merasa kentut, baru merasa berak. Okey, kita cerita pasal side effect pula guys. Side effect sekarang yang saya alami adalah perut saya bloated. Kau nampak kan? Fizikal saya berubah, kurus. Ya. Saya kena jaga makan, segala makan lah. Air guys, minum. Apa air ni saya pun tak tahu. Sekejap apa panggil. Juice work. Minum dulu kan. Ya, bawah ni, kalau korang nak tahu, memang meja tengah makan saya. Memang saya duduk bilik je. Bukan tak boleh nak duduk dengan keluarga ke apa, boleh. Cuma saya tak galakkan diri saya sebab takut ada virus daripada orang lain lah. Macam contoh dia sesama ke batuk ke, sikit slightly daripada dorang kat saya, senang berjangkit. So saya memang kuarantin badan saya, duduk di dalam bilik. Ya. Apa tadi kita borak pasal berak ah. Alhamdulillah, selepas 4 hari, dah 4 hari ke depan post kemo, 4 hari baru saya dapat berak dengan tenang. Alhamdulillah. Yes. Gila kan, muka ada senyum. Okey lah. Saya dah prepare skrip dah. Okey lah, masa first day masuk kan. Okey lah, masa first day kemo, masa first day hari first kan, saya dah masuk. Saya masuk 20 bulan 7. Saya sampai hospital dalam pukul 8. Saya masuk ward, saya dah dapat ward dalam pukul 11. Masa tu dah ngongi. Saya terus start kemo petang tu. Dan hari first tu, saya tak ingat lah masuk tangan mana. Saya rasa masuk tangan kiri. Nampak ni guys, dah hitam lah. Itulah, kalau orang lain tak tahu yang saya kemo, kalau orang tengok ni macam makpet. Saya tak tahulah berapa kali. Ini belah ni berapa kali tak tahu. Memang banyak kali dah cucuk. Itulah, nurse suruh pakai chemopod. Tapi chemopod ada pros and cons untuk saya dan untuk dia. Untuk saya ada prosnya, ada consnya. Untuk dia ada prosnya, ada consnya kan. Ni macam mana? Tak boleh nak, kita terima je lah. Kalau memang dah tak boleh, sampai dah tahap tak boleh, kita boleh pakai lah kemo tu.
Saya tak pandai cakap. Saya tak pandai sangat lah guys nak bercakap. Tapi saya nak juga buat dokumen pasal kemo saya ni. First cycle kemo ada lagi 3. Kalau korang tahu, kalau korang dah tengok video sebelum ni, saya pernah cakap yang saya akan menjalani, doktor kata 4 cycle insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa, 4 cycle. Ni baru first, so ada lagi 3 akan datang. So ni baru post chemo, first chemo. Macam first chemo, post chemo, first cycle chemo. Okay lah. Okay. Hari first tu, tapi saya tak ada VT sangat lah. Saya tak ada VTT yang video pasal hari pertama. Tapi hari kedua tu, alhamdulillah everything okay. Masuk 3 jenis ubat kemo, lepas tu hydration sampai ke esok pagi, sampai ke hari Selasa 21 hari bulan kan. Dia dah 21 hari bulan. Esoknya hari Selasa, ubat tu masih hydration. 7 pagi masih hydration masuk dalam badan saya guys. Ya. So 21 hari bulan, bangun pagi, dapat breakfast, dapat nasi lemak. Alhamdulillah, makan nasi lemak tu guys. Kalau korang tengok video, ya saya makan nasi lemak. Saya tak ingat lah, mungkin mak saya kot yang ada jaga saya esok paginya. So makan tengah hari macam biasa. Makan tu masih ada selera guys. Kemo masuk, masa tu tak ingat lah, dalam tangan belah kanan kot saya rasa. Saya tak tahulah mana satu dia cucuk, tapi macam dekat area tepi ni kot. Kita shout out lah, terima kasih datang kawan saya yang datang melawat, Zian dan Zul. Dan ada buah tangan daripada kawan saya juga, Ushi, bagi buah. Dia orang bagi buah alhamdulillah. Pada hari yang kedua tu, hari Selasa lah. Isnin dah start, hari Selasa. Ya, hari Selasa. Dia orang datang dah hari Selasa tengah hari, masa saya tengah nak makan tengah hari rasanya. Tak ingat lah. Tapi dia datang melawat saya. Terima kasih kawan saya, Zian, Zul, Ushi bagi buah tangan. Terima kasih, memberi semangat kat saya. Terima kasih korang. 6-7. Yalah guys, kalau lepas ni kalau korang nak bagi sedikit wish card ke apa ke, boleh lah. So nanti saya bagi QR kat sini ke, korang boleh lah bagi sedikit bantuan. Mahal juga ya guys, kemo ni nak masuk. Ya. Kalau korang nak tahu tu lah, tak tahulah video sebelum ni dengan sekarang rambut sama ke, saya tak tahu. Tapi macam ada sedikit perubahan. Mata saya macam ada dark black. Lagi satu saya nak cakap. Okay lah, hari ketiga pula 20. Kita terus lah, kita skip lah. Apa lagi korang nak tahu, saya pun tak tahu. Alhamdulillah hari ni saya dapat boleh bercakap depan kamera. Walaupun macam banyak sangat off topic, banyak sangat terlalu meleweh orang kata. Tapi saya akan cuba untuk tidak brain chemo, you know. Okay, kita cerita pasal side effect pula. Side effect yang saya alami, bloated dia tu macam nak dikatakan macam bloated yang angin yang tak nak keluar. Dia macam bila kita minum, okay sekarang kan saya minum kan, kita masuk sekali dengan oksigen, dengan udara kan, angin tu dia tak keluar. Dia macam tersumbat dekat atas. Ya, itu yang saya alami. Saya keluar hari Sabtu, Ahad. Saya rasa benda tu terlalu kram. Masa dah dalam third chemo, hari ketiga rasanya. Hari ketiga saya dah rasa macam perut saya pelik. Macam badan saya dah react pelik dengan badan saya. Ya guys, memang terlalu, apa panggil tu, bloated. Yang saya nak pergi kencing pun, dia macam bloated. Sakit, teramat sakit. Itu side effect yang saya rasa lah, yang saya alami. Macam orang kadang ada side effect yang macam nak muntah, nak pitam, banyak lah side effect. Tapi side effect yang saya rasa setakat ni, masa saya masa saya chemo semua tu, saya macam rasa hilang selera makan. Saya dah depan makanan dah sampai dah ni,
Saya tak ada makanan, saya tak ada rasa. Dah hari ketiga rasanya. Hari ketiga saya kemo, selera tu dah start selera tu dah start macam tak ada. Serius. Itu efek yang saya rasa. Selera tu dia macam dia tarik air kosong minum rasa manis. Manis yang bukan manis gula, tak. Manis macam manis besi. Ya guys, manis besi yang susah. Makan pun nak telan rasa ni malah nak cerita ni. Ya. Tak adalah. Tapi macam itulah efek yang saya alami dan saya rasa. Tapi hari demi hari, kan saya kata hari first 3 jenis ubat kemo, lepas tu air sampai ke pagi esok, sampai ke hari Selasa. Dalam pukul 10 pagi macam tu kot, ke 11 pagi, ke 12 tengah hari macam tu baru habis. Lepas tu rehat sekejap. Petang tu dalam pukul 4 petang Selasa baru start rejim kemonya. 2 jenis ubat kemo dan hydration sampai ke esok pagi juga. Bukan yang pagi buta, tidak, pagi esok paginya. Hari Rabu tu paginya esok, tengah hari habis. Petang Rabu start kemo hari ketiga sampai ke hari Khamis. Hari Khamis tu Khamis pagi juga. Okey, yang saya sangkutnya masa hari Rabu rasanya. Dia jadi lambat sebab kemo hari terakhir rasanya. Dia patutnya saya balik hari Jumaat, tapi lambat sebabkan saya tak ingat lah, saya tak ada rekodkan apa-apa. Tapi nak masuk bila kemo tu saya cucuk jarum sini. Kemo tu pack. Kalau saya ada VTT, saya tunjuk pack warna biru, itu kemo. Bila dah masuk kan, dia nak masuk, guys, dengar bunyi ni ke? Tak apalah. Dia dah masuk, tangan saya dah start jadi merah-merah. Kesan hitam-hitam ni semua kesan-kesan macam allergic merah saya rasa. Saya pun tak tahulah, tapi macam tu lah. Kesan merah-merah. Saya start allergic dengan Dexa. Dexa tu bukanlah ubat, cuma steroid. Dexa steroid. Saya react dengan Dexa tu, tangan saya jadi merah. Bila benda tu masuk, dia start merah sampai ke lengan saya, satu lengan. Tapi di area vein je lah. Vein tu dia start merah-merah. Itulah guys. Itulah sedikit sebanyak pasal update daripada saya. Tapi yang kita nak bagi tahu yang saya tak ingat lah, hari ke-4 kot, alhamdulillah saya dah ada start selera makan. Saya makan chicken chop. Saya makan chicken chop, sedap alhamdulillah. Dapat makan dengan sungguh menyelerakan. Thank you atas segala doa. Korang komen di video sebelum ni, ramai yang bagi kata-kata semangat, ramai yang memberi kata-kata dorongan untuk saya. Terima kasih sangat atas doanya. Saya sangat hargai sangat. Dan InsyaAllah saya akan berjuang sampai habis, sampai perjuangan kanser saya ni habis. Saya akan keep on update, InsyaAllah. Kalau korang nak tengok lah. Saya pun tak tahu sangat siapa yang akan tengok video ni. Terima kasih. Kalau korang nak bagi sumbangan ke apa ke, boleh. Semua ada dekat link. Kalau korang nak bagi sumbangan ke, ada link social bus ke apa, guna je lah. Saya akan tengok je. Terima kasih. Kalau korang mau bagi sumbangan kat saya, terima kasih. Beri kata-kata semangat, terima kasih. Kawan-kawan saya, terima kasih sangat atas kata-kata semangatnya. Korang memang terbaik tu. Tapi tak apa, ramai akan ada yang risau. Cuma mengambil masa untuk berehat, sedikit masa untuk berehat dengan diri sendiri, dengan masa yang ada. Rehat pun susah sikit lah guys nak rehat. Maksudnya tidur tu macam
dia jadi celaru. Saya macam ubat tu masih, side effect ubat tu masih ada, terlalu kuat dan macam buat saya tak tidur. Itulah guys, doakanlah saya guys. Alhamdulillah hari ni hari keempat selepas kemo 5 hari baru dapat merasa kentut, berak, kencing dengan rasa yang puas. Alhamdulillah. Okay lah guys, terima kasih korang yang memberi segala-gala kata-kata semangat. Yang nak memberi sedikit sumbangan pun boleh, di link Social Buzz ada. Korang boleh je share lah berapa yang korang, apa yang korang bagi tu pun cukup memadai. Terima kasih. Korang tengok video ni, like video ni pun dah cukup. Terima kasih korang yang like video sebelum saya ni, banyak sangat, 30 like. Saya amat-amat hargai. Korang yang belum subscribe lah guys. Yang boleh share video ni, share lah. Share kat kawan-kawan korang yang macam lelaki ni kuat menghadapi kanser. Yes. Okay lah guys, thank you for the watching daily vlog. Bukanlah diary kan, diary vlog. Okay guys, thank you for the watching. Assalamualaikum. Bye bye.